Bila kita dah start bagi Dolomix, walaupun dia tak gemuk tapi dia sihat. Dulu anak-anak yang lahir tu kita boleh tengok dalam plus minus 19 ke 20 kilo. Lepas bagi Dolomix dia boleh naik sampai 25 kilo. Boleh naik sekali keluar 25 kilo. Okey, sebelum bagi Dolomix, kita di sini kita bagi hanya macam biasa dedak. Kita akan untuk breeding kita akan lebihkan rumput. Jadi kadang-kadang berlaku kekurangan nutrition kek, tapi memang kita kawal supaya dia tak terlampau gemuk. Sebab bila breeding dia terlampau gemuk, dia susah nak mengandung, susah nak beranak. Tapi bila kita dah start bagi Dolomix, walaupun dia tak gemuk tapi dia sihat. Dia sihat. Walaupun dia tak gemuk bulat, dia cantik sihat. So boleh tengok lembu-lembu kami depan ni. Itu yang pertama lah. So bila dia beranak, dulu anak-anak yang lahir tu kita boleh tengok, kita akan timbang berat dia. Selalunya dalam plus minus 19 ke 20 kilo. Lepas bagi Dolomix dia boleh naik sampai 25 kilo. Boleh naik sekali keluar 25 kilo. Dia 22 ke 25 kilo sekali keluar anak dia. Tapi kalau lembu sado tu lagi besar. Kalau kita masuk AI, anak AI boleh sampai 30 kilo lahir. Kalau bapak panjat sendiri, dia boleh sampai 22 kilo. Macam tu sini.